Assalamualaikum. Selamat datang kepada lagi satu episod Faik Cakap. Dekat latar belakang ni aku ada footage Counter Strike 2. Sorry kalau noob sikit sebab aku dah lama tak main. Jadi hari ni aku tak ada apa-apa topik tertentu. Aku cuma nak cakap pasal hidup aku lah basically. Attitude aku terhadap hidup waktu budak dulu dan sekarang, dan apa perbezaan dia. Macam mana, apa yang aku boleh buat lebih baik lah. So nak mula dari mana? Daripada aku bayi. Malang sekali aku tak ingat apa-apa dari bayi. Ingatlah sikit-sikit. Okay, jadi paling awal aku boleh kata, kita boleh start daripada aku sekolah rendah lah. Sekolah rendah biasa kebanyakan budak Melayu kat Malaysia pagi sekolah, petang sekolah menengah. Sekolah menengah tak kucing kau Fik. Pagi sekolah, petang sekolah agama. Lepas tu itulah kehidupan kan. Petang lagi mungkin main-main kat padang ke apa. Kehidupan aku boleh kata macam tu. Cuma aku tak sekolah agama, dengan petang-petang aku tak main dekat padang. Sebab mak aku takut budak kena colik. Jadi dia kata, kata korang tak boleh keluar petang-petang. Which is understandable lah bagi aku. Walaupun aku agak tak puas hati lah waktu tu dan sekarang. Jadi balik sekolah aku memang baring tempat depan TV. Tengok kartun apa yang ada kat TV9. Memang best je tengok kartun kan. Tapi sejujurnya waktu aku budak apa, aku rasa bosan lah hidup ni. Yalah, macam pergi sekolah kau belajar apa je, tak belajar apa-apa bagi aku waktu budak lu kan. Sebab waktu tu aku dah pandai tambah tolak darab bagi, tulis pun dah boleh. Lepas tu sekolah ajar benda sama, so daripada darjah 1 sampai darjah 6. Jadi memang agak rasa pergi sekolah tu rasa tak belajar apa-apa. Bila balik sekolah sekadar boleh layan TV je. Yang bestnya pergi sekolah tu bila boleh jumpa orang semua dengan kau. Itulah yang aku fikir best waktu zaman sekolah rendah dulu. Waktu pergi sekolah, waktu sekolah rendah, jumpa orang yang sama umur, jumpa kawan dan sebagainya. Tapi dari segi pelajarannya bagi aku agak bosan lah. Dan rating aku waktu tu, kehidupan aku waktu tu, aku fikir hidup aku bosan. Kalau lah aku ada kan benda yang aku boleh buat better, aku rasa macam lebih pada sembang dengan orang yang lagi tua. Aku dapat tahu apa sebenarnya yang ada kat dunia luar tu, yang akan datang selepas sekolah rendah. Sebab aku tak ada idea pun lepas habis PSR kan boleh buat apa lah. Ataupun lepas habis PSR kan, lepas habis sekolah kan boleh buat apa. Aku macam tak ada idea pun. Yang aku nampak, tak nampak apa-apa lah. Tak ambil kisah pun. Aku cuma fikir waktu tu satu, boleh tak aku nak hilang aku harap masa depan tak sebosan ni. Dan nasib baik, betul sekolah menengah tak sebosan sekolah rendah bagi aku. Mainly sebab waktu form 1 parents aku bagi aku laptop yang cikai lah. Tapi boleh lah kau nak run Rocket League 30 FPS, nak run Team Fortress 2. Aku dah boleh menjebakkan diri dalam gaming tu. Dan akhirnya aku boleh tengok YouTube tanpa perlu bagi selama mana aku nak. Tak payah ada ayah aku nak guna laptop untuk buat kerja dia kan. Yang gitu agak best lah. Sebab English aku rasa aku belajar banyak daripada YouTube lah sebenarnya. Waktu zaman tadika sekolah rendah lah, memang aku boleh kata kaki melayan Minecraft, YouTube Minecraft lah. Sekarang dah tak layan sangat lah, tapi layan kat sekali-sekali. Dengan lagi satu yang bestnya, sekolah menengah tu aku start buat member yang sampai sekarang aku kawan lagi dengan orang. Main game sekali kena sembang ke apa. Tu agak best lah. Tu bermanfaat lah. Dengan mak aku pun dah jadi kurang strict dah waktu sekolah menengah. Tapi bukan sebab aku masuk sekolah menengah. Itu faktor. Tapi faktor lagi besar ada sebab adik aku melawan. Lepas tu mak aku macam agak adik kau tak kena solik kan. Boleh lah. Sebab dia macam senyap keluar rumah kan. Lepas tu jadinya bila aku dah masuk sekolah menengah ni, dah boleh main game, dia datang masalah lain pula. Bukan masalah lah, aku tak rasa masalah buat tu. Dan sekarang pun aku tak rasa tu masalah pun. Tapi aku main game sampai 2-3 pagi kan. Jadi tidur kejap. Dekat sekolah tidur lagi waktu kelas kan. Kebanyakan cikgu tak kisah pun kalau kau tidur dalam kelas. Lebih lagi sebab sekolah menengah harian.
Kita satu kelas kau letak 40 orang tau. Jadi kalau kau sekat seorang tidur kan, bukan okey je. Kau okey macam banyak, ada lagi 39 orang cikgu kau nak kena ambil kisah kan. So aku taklah tidur terang. Aku sorok orang member aku tinggi sikit. Kalau kau tidur kan, kau kena strategik. Kau tahu, kau kena strategik. Dan so aku pula jenis tak kisah pasal grade aku kan. Sebab aku cuma tak nak bazir masa kalau boleh tau. Sebab aku tak tahu apa aku nak buat dengan masa aku. Tapi aku sedar yang masa ni benda yang limited tau. Benda yang aku tak boleh, yang dia kau boleh akan habis je walaupun kau tak pakai kan. Jadi goal aku waktu sekolah dulu lebih kepada macam semua benda yang dia ajar aku kena faham. Kalau dapat C dalam exam pun dapat C kan. Tapi kalau kau faham semua benda, dia confirm kau paling-paling pun A- lah. Lepas bila pada sekolah menengah, masuk zaman college pula kan. Zaman college pun aku masih banyak main game, tidur lambat, lepas tu tidur dalam kelas. Tapi masalahnya college aku tu satu kelas 20 orang je. Memang nampak lah aku tidur kan. Jadi kalau aku tidur belakang orang yang tinggi-tinggi, jadi biasalah lecturer tu kejut aku macam Faik kau tidur atau Faik duduk depan. Kau dengar aku dah cakap berjalan sekolah kan, boleh lah. Sebab dia boleh kata tak naik, aku rasa panjang kalau aku nak explain. Tapi boleh kata macam sekolah juga, cuma kelas lagi kecil. Dah ada, kalau cikgu panggil aku duduk depan tu pun aku duduk depan masa aku tidur juga kan. Tapi sebab aku dah kat depan dia biarlah. Alhamdulillah jadi orang juga. Ya ke jadi orang? Tak tahu. Okay, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi minggu depan.